Ciri-ciri kalau kita nak lihat bagaimana nak melahirkan mutawif yang profesional, dia ada 3 perkara penting, kan? Daripada akronim ataupun huruf A, S dan K. Saya selalu sebut begitu, kan? A itu apa tuan-tuan? A adalah attitude, kan? Attitude, bagaimana akhlak dia, bagaimana adab dia, saksiah dia, sebagaimana disebutkan oleh profesor tadi, kan? Akhlak dia bagaimana, adab dia bagaimana, bagaimana dia menyantuni jemaah dia, kan? Itu yang pertama. S yang kedua adalah skill. Macam mana, apakah keperluan, kemahiran dari segi komunikasi, skill, kemahiran dari segi pengurusan, dan masalah. Kita tahu jemaah datang pelbagai masalah daripada pelbagai bidang. Jadi macam mana kita nak uruskan, itu perbezaan di antara yang biasa dengan yang luar biasa. Dan of course yang terakhir adalah K. K apa dia? K adalah knowledge, ilmu. Balik-balik pada ilmu, kan? Kita kena belajar, mendalami ilmu haji dan umrah. Dan kalau tidak ada platform seumpama ini, tak ada platform SPHU, tak ada platform degree, diploma, dan alhamdulillah hari ini sampai ke peringkat master, kita kena kaji, kita kena belajar, kita kena beri peluang diri kita untuk mendalami industri haji dan umrah, untuk menyediakan kita sebagai bakal-bakal mutawif, pembimbing, pemimpin dalam industri ini yang luar biasa, insya-Allah.